Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini 7 ya 7 Mei 2020. uh, 2026. Sekarang 6:24 pagi. Silau. Matahari dah keluar silaunya. Oi nah. Pagi ni 26 darjah Celsius. Cakap kawan, jom kita turun awal sikit hari ni. Tengok macam mana. Okey ke tak jalan. Silau ya. Ni apa tu, okey sikit. Apa ni, jalan macam clear sikit, tak ada jam sangat Okey, kita dah pusing ni. Dah pusing dah U-turn ni. Okey sikit lah. Kalau tak, silau cuaca pagi ni. Tapi sebelah sini awan banyak ni. Ya, trailer ni pusing pagi ni. Motor bahaya ni kalau ni laju-laju. Okey lah, hari ni hari Khamis, malam ni malam Jumaat. Ya, jangan lupa di Cik malam ni. Harap ni hari ni dapat 50 lebih lagi ke barang. Okey sikit lah. Kamu ni Alhamdulillah 6:47 sampai di apa tu, office ni. Tidur ngantuk tidur on the way bawa kereta, tidur ngantuk. Kenapa tidur ngantuk ni? Wah, saya duduk urut-urut belakang tekuk tadi ni sampai depan apa tu, DC ni, distributor center ni. Kita lepak dulu dalam kereta. Boleh 5 minit. Turun awal dapat tak sampai sebelum pukul 7 dah. Kalau limpas 6.30 biasa turun 6.30, 3.40 lebih kan. Pukul 7 lebih sampai. Biasa kadang 7.30 sampai. Paling pun 7.10, 7 suku. Jam lah. Ni okey lah. Ngantuk lah, saya nak lelap kejap. Ya, Assalamualaikum, jumpa lagi. Sekarang keluar 9.46 pagi. Tadi keluar 9 rasanya 9.36 itulah. Tadi keluar di Jalan Tuaran Bypass. Hari ni kita bawa 59. 6 biasa. 3 je COD hari ni. Pilih orang tak nak bawa hari ni. Malah COD ni nak kasi clear je. Baik esok mesti nak pergi balik buan. Okay. Harapnya apa tu, semua progres berjalan lancar kita hari ni. Jalan pun clear ni. Panas sudah. 33 darjah. 40 tadi dia tengah loading barang ni. Ni penuh ni, tengok. Banyak kotak-kotak. Banyak kotak-kotak besar ni. Di belakang pun lagi. Belakang kereta atas tadi ni, si belakang penuh. Tepi saya pun ni, tepi ni penuh. Apalah, rezeki, Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2.30 siap. Sudah 59 parcel. Hari ni clear semua. Tak ada dex, tak ada yang tersangkut. Semua COD dapat hantar, semua dibayar. Okey, beres, ada masalah. So boleh balik lah. Balik mandi solat, lepas tu relax. Petang ni nak pergi apa tu, masjid pula. Okey lah, kena nap sekejap. Nampak lagi pukul 2-3 nap tu. Masa apa tu nanti tengah malam ni rumah orang tu baca Yasin, kalau tak mengantuk. So kena tidur sikit kejap. Okey, nak hilangkan supaya malam ni tak mengantuk. Okey,
sajalah untuk hari ni. Esok kita nak jalan jauh di Labuan ni. Ya, Alhamdulillah kami dah sampai di Masjid Al-Arabi ni. Tapi kami tak keluar lagi sebab hujan lebat sangat ni. Hujan lebat. Tunggu sekejap untuk dia reda bunyi. Bukan kereta hujung kuat, hujan lebat. Tunggu dia reda dulu. Tadi kami keluar tu, saya nak keluar daripada rumah tadi, punyalah bunyi bazu daripada mana ni, arah KK ni. Keluar betul-betul. Jalan sebab jalan tak kena ni. Kereta tu.